Assalamualaikum guys, hari ini kita orang nak buat benda yang special yang belum pernah terjadi lagi setakat ni. Kita akan pergi melawat satu rumah kita punya customer. Rumah siapa tu Alia? Rumah Abeyo. Kita nak pergi melawat kawasan rumah dia sebab dia pelanggan terbaik kita. So, kita jumpa akan korang bergerak dekat sana. ke Bangun pagi kerja macam biasa, balik malam pulang cerita sama. Rumah ada tapi rasa kosong, macam hidup jalan tapi tak kemana. Duduk seorang lampu pun malap, scroll phone sampai mata pun penat. Dalam hati aku tanya perlahan, bila hidup aku nak berubah. Pelan-pelan semua berubah, tak sedar pun hati pun cerah. Satu benda jadi permulaan, dari sunyi jadi nyaman. macam cantik lah Faris rumah ni. Apa kata kita tanya konsep rumah ni apa? Tu kot tuan rumah dia. Assalamualaikum. Salam. Abang, ni rumah abang ke? Ya. Saya nak interview, nak house tour sikit boleh tak? Nak interview. Sebab saya tengok rumah abang ni macam cantik lah, boleh tak? Rasa segar lah. Tak apalah, masuk lah. Boleh. Masuk. Okey, jom. Tak banyak cakap, Okey, wah, cantiknya. bangun pagi kerja macam biasa, balik malam pulang cerita sama. Rumah ada tapi rasa kosong, macam hidup jalan tapi tak kemana. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Alia, ni Faris. Okey, first kali nak tanya nama dululah. Nama saya lah. Nama Amirul Fitri. Okey, boleh Orang panggil Abeyo je lah. Okey, panggil Abeyo. Okey, Abeyo. Tadi saya macam nampak berkenan dengan rumah Abeyo ni sebab saya nampak konsep rumah ni. Boleh tak saya nak tahu konsep rumah ni macam mana? Sebenarnya rumah ni dia tak adalah konsep hype sangat kan. Dia lebih kepada modern minimalis je lah. Sebab saya tertarik ni dengan Kaabah ni kat depan ni. Dia nampak macam Islamik punya konsep lah. Okey, lepas tu bila saya masuk, saya ada ternampak sesuatu yang menarik perhatian saya, iaitu jam ni dan juga jam yang digantung dekat atas tu. Saya rasa yang ini boleh saya tahu dari mana jam ni? Jam ni sebenarnya saya ni bukanlah peminat jam apa semua kan. Jam ni saya tengok dekat TikTok. Dia sebenarnya dulu saya pun susah kan nak beli jam apa semua kan. Betul. Sebab saya tengok dekat satu TikTok tu Lux Home nama TikTok Lux Home Jadi saya first tengok dia orang punya live tu, macam tertarik lah tengok host live dia tu macam rancak apa semua tu. Betul. Try tanya dia punya kualiti apa semua. Lepas masa tengah nak beli tu harga 500 tak silap. Betul. Yang tu harga RM500. Tapi tiba-tiba yang laki tu cakap, host tu cakap ada pun 50% macam tu lah offer. Tengok dia bagi flash sale dapat RM100 je, RM150, RM130 something lah tengok voucher yang dia beli tu. Itu saya terus beli sebab tengok dia punya review okey. Review jam pun macam okey, dia punya material jam sebab ada Ada LED, dia punya gear dekat dalam tu. Sebab biasa standard lah kita katakan. Standard kalau gear yang hidup macam ni 400-500. Betul. Dekat luar sana lah kan. Sebab saya pun kata mungkin boleh try lah, saya try beli apa semua. Okey. Memang dia punya kualiti pun betul lah. Macam yang host tu review kan, macam dia kata gear ni hidup. Ada LED apa semua, itu terus beli. Dari segi kualiti, dari segi kenalah dengan konsep rumah ni apa kena, semua. okey alhamdulillah. Sebab kita beli Kena dengan taste Abeyo. Betul, kena dengan taste Abeyo. kena lah kan. Ya. Abeyo rasa dari segi kita punya jam ni, Abeyo rasa Abeyo akan repeat lagi tak? Kalau saya akan repeat lagi. Dan saya suggestkan untuk orang repeat. Sebab apa? Daripada segi harga, kualiti dia macam tak setanding. Harga terlajak murah. Betul. Kualiti dia memang padu. Sebab kualiti macam ni biasa kalau kat luar sana 500-600. Betul. Orang pun beli yang lagi. besar macam yang tu besar kan? lagi. Itu saya kata, yang ni dekat luar 400. Dekat langsung saya dapat 100 lebih. Tu pun saya tak sampai 100 kalau ada lagi voucher. Dalam hati aku tanya perlahan, bila hidup aku nak berubah. Pelan-pelan semua berubah, tak sedar pun hati pun cerah. Satu benda jadi permulaan, dari sunyi jadi nyaman. Pelan-pelan jadi wow, dulu slow sekarang flow. Masuk Berdasarkan apa yang saya tengok ni Abeyo, ni bukan konsep minimalis dah ni. Jadi kembali lagi kita topik jam. Saya nak tanya, kenapa Abeyo pilih nak beli design tu? Dia design ni macam saya cakap kan, dia modern, konsep rumah saya ni macam luxury macam tu kan. Tapi taklah luxury sangat, kita nak ala-ala luxury kan.
sesuai lah jam yang korang jual tu dengan kita punya design rumah. Sebab tu, sebab kita selitkan jam ni dia akan naik seri. Dia jadi nampak betul. Kalau orang kata pun jam mewah ni. Itu je. Sebab kalau kita tengok jenis design-design yang jam ada tu, semuanya konsep luxury macam tu. Satu benda ubah semuanya. Ya, betul. Dia benda sikit je tapi dia akan naikkan seri rumah. Ya, betul. Itu je. Ramai yang belum alert dengan benda ni Abiyu. Sebab di Luxhome kita menggunakan dua parcel. Dua penghantaran yang berbeza. Jadi Abiyu sebagai customer, macam mana Abiyu tanggapi benda tu? Adakah ni scammer ke apa ke? Macam tu. Kalau bagi saya lah, scammer tu tak kot. Sebab first kita beli pun dalam live kan. Dalam live pun kita direct selling dengan host. Bagi saya tak adalah mengena scammer apa semua. Dan satu lagi, saya tertarik dengan dua parcel yang awak cakap tu. Sebenarnya bagus. Sebab apa bagus? Kita pun sedia maklum kan, macam courier ni ada yang jenis, tak naklah mention mana-mana kan. Ada yang jenis focus sale, ada yang focus parcel kan. Ya, jadi kualiti yang sampai tu akan macam-macam lah result dia kan. Macam di Luxhome ni dia pakai DHL kan. Mula-mula first sampai dulu dengan parcel bateri tu kan. Parcel bateri dengan tapi tak lama pun esok pun dah terus sampai dengan DHL punya. Jadi saya rasa okey sebab dari segi kualiti, macam saya sendiri pun kalau barang tu sampai pecah, dia akan delay lah saya nak pakai barang tu. Jadi apabila sampai tu terus tak macam kualiti pun okey, tak pecah, tak rosak semua okey lah, better daripada kena post 2-3 kali. Jadi dengar tu, bukan kita sengaja buat dua parcel, tapi untuk jaga kita punya barang supaya sampai dekat depan rumah anda juga dengan keadaan yang baik. Macam mana dengan kita punya customer service? Kalau contohlah Abiyu ada masalah ke, ataupun ada ke Abiyu pernah tanya kita punya customer service, macam mana dia orang punya respon? So far lah saya boleh bagi 10/10. Sebab customer service pun macam first kan, saya pun baru beli kan, nak tahu juga kualiti macam mana kan. Terus je mula-mula saya DM dekat akaun personal kan. Lepas sampai je bateri tu, saya DM yang nombor dekat bateri pun laju je balas. Saya tanya macam mana nak guna ni, perlu guna wire ke apa semua, okey je. Customer service pun memang okey lah. Saya kan kalau saya tahu siapa yang balas mesej dekat customer service tu, saya nak beli baju, bagi baju je dekat dia. Jadi ni bukan kita setting ke apa-apa, ni betul kita punya customer. Kita datang sendiri melawat dekat rumah dia. Jadi janganlah korang cakap kita ni scammer ke, sebab apa dua parcel, ada yang tak faham lagi ke. Harap faham lepas ni. Okey Abiyu, terima kasih banyak-banyak sebab yalah sudi join kita punya ni. Terima kasih sebab sudi support kita punya branding apa semua. Abiyu pun orang yang peramah. Orang yang peramah sporting, alhamdulillah. Jadi sebelum kita nak balik, kita punya bos ada nak bagi sedikit lah manis-manis ucapan terima kasih kepada manis-manis, ada manis-manis sedikit ucapan terima kasih kepada you. Sebab masa kita interview tadi, Abang Yu cakap tak ada jam kecil. Baru nak order. Tak ada jam kecil. Alhamdulillah, rezeki. Oh ni dapat ni. Dapat jam kecil Abang Yu. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Saya pun banyak-banyak terima kasih. Saya wakili saya punya bos, saya punya chairman dan semua orang lah. Mengucapkan terima kasih dekat Abiyu sudi support kita, mempercayai kita apa semua. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Luxhome sentiasa terbaik. Dari kosong jadi rasa, dari biasa luar biasa. Tak sangka benda simple ni boleh ubah hidup aku hari-hari. Sekarang pintu buka terus terang, langkah masuk pun rasa tenang. Kawan datang semua terdiam, vibe rumah kau lain macam. Ambil gambar semua nak share, tanya aku beli kat mana. Alhamdulillah guys, akhirnya selesai kita punya hajat kita hari ni. Touring kita ke rumah Abiyu. Memang Abiyu memang seorang yang peramah, banyak mulut sampai kita orang tak sempat pun nak bercakap banyak. Mesra sangat-sangat. Sangat-sangat mesra. Terima kasih Abiyu atas sedikit jamuan tadi. Jadi insya-Allah lah. Kalau ada rezeki boleh jumpa lagi lah. Boleh jumpa lagi. Kita jumpa pula di lain kali. Alhamdulillah selesai kali ni. Jadi cuba komen nak kami ke next kita punya customer. Yang mana kalau pula? nak yang macam ni lagi komen. Ya, ada ke customer kita yang nak jemput kami ke rumah? Cuba komen boleh. sikit. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dari situ aku mula faham Semua rasanya
Cadillacs home. Hey.